Pernah solat sebelum masuk awal Syams, masuk Zuhur. Katanya berkenaan kadar. Jadi sebelum itu kadar berapa masa lah selawat sebelum masuk Zuhur. Keduanya katanya adakah benda surah itu kadarnya itu perlu sekali juga. Dia ada beberapa hadis dan hasil daripadanya ada timbul beberapa pendapat lah. Kalau dalam masalah waktu Jumaat tadi, yang jelas menerimanya sebagai sunnah Nabi, walaupun belum bergelincir lagi matahari, boleh dah sembahyang Jumaat dan sudah masuk waktu Jumaat, ialah mazhab Ahmad, Imam Ahmad. Sebab bagi dia awal pagi itu boleh dah. Tapi pelik lah sikit kan, pelik dah. Boleh dalam pukul 10 boleh dah, sekitar itulah waktu duha, macam orang sembahyang hari raya tu, waktu tu lah bagi dia. Tapi dari segi amalan zahirnya, mereka juga di mana-mana pun pakai seperti orang lain juga, iaitu sebaik tergelincir matahari. Cuma dari segi penerimaan dalam mazhab, oleh kerana ada hadis tadi lah, dan itulah sebabnya Imam Syafi'i sendiri mengatakan sembahyang sunat pada waktu matahari betul-betul berada di tengah langit kan, pada hari Jumaat saja dibolehkan, hari lain tidak, tetap haram. Kenapa? Sebab hadis tu saja. Sebab ada hadis yang menyebutkan sebelum tergelincir matahari. Jadi ada yang mengatakan sebelum tergelincir tu mana dekatlah bila sembahyang, agak lama juga kan, pada masa tu tengah sembahyang. Jadi boleh jadi yang sembahyang itu sunat ataupun sembahyang Jumaat itu sendiri dah. Satu. Yang kedua, berdasarkan setengah-setengah riwayat, dia kata sebaik saja matahari tergelincir, imam terus bersembahyang Jumaat, terus bersembahyang Jumaat. Sedangkan pada hari itu dibenarkan bersembahyang apa saja. Jadi masa mana nak sembahyang? Kalau kita tak terima masa tengah, betul-betul tengah tu pun boleh juga. Tak ada satu lah. Jadi dia kata awal sangat lah, tapi ikut mana-mana pun selepas tergelincir matahari. Yang kata sebelum tergelincir itu Imam Ahmad. Bukan Imam Ahmad saja, ramai lagi lah yang sependapat dengan dia. Walau bagaimanapun itu bukan pendapat jumhur ulama. Antara yang berpendapat begini di kalangan sahabat, kalau kita tengok perbahasan tentang mazhab-mazhab ni, Sayyidina Umar sendiri ada buat, ada sebelum matahari berada di tengah langit, sebelum tu sudah sembahyang Jumaat. Tetapi itu tidak biasalah, tidak umum. Itu saja. Ada apa tadi?